Hello, Assalamualaikum. Welcome back to Hi Slim Channel. For those yang baru tonton, baru singgah channel ini, aku ucapkan selamat datang. Okay, by the way, sekarang pukul 12.50 pagi. Alright, aku baru balik sebenarnya daripada konsert. Konsert apa? Konsert daripada Datuk Awi dan Wings. Okay, ni dia punya konsert. Serius aku balik. Alright, ni topik tak tanggal lagi. Ni Rock Zone. See, nampak tak? Itu dia 30 Jan. Alright, sampai rumah terus tekan laptop untuk main game seram tu. Okay, so kali ni aku nak test. Aku sekarang ni rasa penat. Betul, aku rasa penat. Dan aku nak test kepenatan aku ni mampu tak lawan ketakutan main game seram. Alright, so aku curious. Alright, so tengok hasil dia hasil dia jadi apa lepas ni. Okay, so alright, so sorry, itu opening je. Okay, so jom kita pergi ke game dia. Alright, let's go. Okay, alright, so ini game dia. Kita dapat daripada itch.io macam biasa. Okay, Vacation Home. Kenapa Vacation Home Adakah biasa vacation? Andaian aku lah, Vacation Home ni normally lah macam kita balik kampung je lah. Alright, balik kampung. Okay, kalau kita vacation, kita bercuti. Ni home lah tu, ada rumah. So probably kan kampung ke rumah nenek atuk moyang, rumah dulu rumah lama kan. Okay, so tak apa, ada muzik sebenarnya, aku pasang sikit. And by the way, tak ada kat awal video tadi ada tunjuk kan, dia dah bagi warning ada loud noise and jump scare. Okay, dia dah warning kita awal. So tengok dia boleh rancakkan lagi tak kepenatan aku ni. Okay, alright, so jom nak buang masa kita main. Let's go. Sekejap, kredit. Wow, banyaknya. Okay, jom play, let's go. Oi. Okay. Oi. Sekejap. Gelap biasalah. Oh yo. Sorry guys, muka aku nampak penat tau, tapi tak apa, kita layan je. Alright. Tak guna betul dia punya suspense tu. Sebab kita dah terbiasa dengan benda-benda yang macam jagi keluar kan. So kita secara secara automatik yang kita macam mesti akan keluar benda tu kan. I'm so tired. Takut I'm so tired, aku nak tidur. Tapi it's okay, don't worry. Park the car in the garage. Mana? Weh, toleng tak boleh. Macam mana nak tengok ni? Oh yo, macam ni je. Tak boleh nak tengok sekeliling Aduh, terang weh lampu dia. Boleh tak boleh? Okay dah. Right, cun. Put the keys on the table. Ui, kau tengok ni.
Ngam-ngam je parking sebelah. Nasib baik aku seorang. Kalau buat orang lain, Place E to place the key. Alright, let's go. Ni kereta apa? Honda lama sorry, Toyota lama ke? Okay, tak apa. So go to bed and sleep. Okay, alamak. Oh. Oish. Kejap. Go to bed and sleep. Oh. Okay. Alright. Cool. So, jom terus tidur. Oi. Apa dia ini? Toilet. Tidurlah kita. Suspend buat macam ni. Ni suspend. Aku tak tahu dia buat apa. What was that sound? Tak ada sound. Serius, tak ada benda. Investigate the sound. Aku tak dengar bunyi apa-apa, serius. Wait. Oh. That isn't my car. Unknown number. Aku nak reject, aku tak nak angkat. Ui. Oh. Boleh kawal. Okay. Boleh kot. Hey, are you inside of the house? Guy who rent you this place. Oh. I am, but someone's car is in front of the house. This place. I need to get out of this place. Get the keys. Oi. Oyo. Oh. Tak. Kita dah tak tengok habis lagi rumah ni kan. Lawa. Mantap kunci hilang. I forgot to lock the garage door. Habislah kawan. Someone is in the house. Tutup balik. Oh my god. Aduh. Hello. Oi, siapa di dalam oi? Aku di luar. Boleh lompat tu game ni. Lepas tu aku nak buat apa ni? I can hear him upstairs. Get the backup key. Stay downstairs. Investigate. Ada dua. So which one yang kita akan pilih Kita akan stay di bawah atau kita akan check ke atas? Okay lah. Kita try investigate dulu lah ya. Tak ada benda-benda kat sini yang kita boleh buat pegang kat tangan. Seram weh. Apa benda weh? Jangan. Jangan weh. Toilet. Aduh. Apa salah kita?
Kenapa dia buat kita macam ni? Tiba-tiba terkam Aduh. Salah kita juga, kenapa tak kunci elok kan? Okay. Tadi, sekejap. Oi. Okay, kita main balik. Kita pilih. Kita stay kat bawah jadi apa. Alright. So, should be the first one. We got a bad ending. Kan? Okay, tak apa. Jom kita tengok yang kedua. Alright. Berapa ni? Slow sangat ni bawah ni. Okay, sampai. It should be it. Alright, let's go. I can't to sleep. I am so tired. Okay, meskipun kita penat, kita masih takut. Aku masih takut. Okay, letak sini biasa. Sekejap ke kita boleh je ambil? Tak boleh Okay, tak boleh. Kita tidur lah. Okay, kita cepatkan pula dah. Laju je. Okay, tidur. Ada bunyi. Ada bunyi ke? Tengok. Okay, macam aku still tak dengar. Hey, are you inside of the house? Get out of this place. Okay, right. Get the keys. Aku masih terkejut tu dengan benda ni. Alright, okay, kunci hilang kan. Okay, kat sini kat mana kunci kita hilang. So, jom kita tengok the second ending. Okay. Okay, kali ni kita perfect parking. Ngam-ngam je. Okay, right. So, dekat sini, kita akan pilih second. I can hear him upstairs. Okay, so dah ni pula. Kita pick up key, stay downstairs. Okay, dia pick up key. Aku tak tahu kat mana backup key. Mana backup key? Oh Allah. Backup key. Pondok garage tu. Okay. Kau jangan tiba-tiba dia muncul depan ni dah lah. Okay. Wih, dia pegang. Ya. Sebab itulah aku cakap dalam game seram ni, tolonglah boleh berlari. Rupanya betul dia kejar. Okay, dia tak ada ending good pun sebenarnya. Wajar punya game. Okay. Alright, so so untuk kali ni aku harap korang enjoy. Okay, game
It's not kind of seram, dia maybe tragic tragic and psychological horror kot kan. Crime. Alright, so okay lah, aku boleh rumuskan that walaupun aku penat, tapi rasa takut nak main game tu masih ada. Alright, so terima kasih for your support and thanks for watching. Jumpa di next video. Alright, see ya, peace, jumpa lagi, bye bye.